3MV Monitor Ride, Share dan Serit. Hari ni kita naik SRK 450. Kita nak test saya tak baru cikgu. Kita nak test nombor 1 audio okey ke tak. Nombor 2 kita nak test suspension. Sebab fork depan ni cikgu dah bawa turun. Ni depan ni cikgu dah bawa turun dah. Nombor 3 cikgu rasa steam. Tak habis lagi steam dengan quick shifter yang baru dia pasang. So harap ramai orang hari ni ya. So harap-harapnya setting kita hari ni menjadi. Sebab untuk setting yang baru ni cikgu pakai dua kamera pula, 2 mikrofon serentak. Cikgu pakai DJI Mic 2. Sebabkan Osmo 360 ni dia boleh support 2 mic untuk satu masa yang sama. So kita tengoklah setup dia okey ke tak okey kan. Setakat ni okey lah. So apa kelebihan Osmo 360 ni? Nombor 1 yang cikgu suka, dia punya kamera dia ada function D-Log-M 10 bit color. Yang tu nombor 1. Lepas tu cikgu boleh reframe. Mantap lah. Tapi kan cikgu ada masalah kedua lah. Day by day cikgu rasa macam exhaust ni makin pelan lah bunyi dah. Kenapa? Masalah ni, masalah yang amat-amat. Ini memang masalah yang sangat besar. Kuih lama rasa bunyi makin pelan lah. Aduh naya. Macam mana pun hari ni cuaca memang elok lah. Hari ni kita naik highway. Oh, lawa motor tuan-tuan abang ni. Dia kata beria abang ni pakai full face. Pakai full face ni best kalau buat motor vlog. Memang bunyi sedap dengar. Ok, so macam mana sekarang? Bunyi ok ke tak? Cuba komen dekat bawah. Setup audio ni cun ke tak cun ke? Macam mana? Sebab waktu ni contoh dia 2-3 hari ni cikgu duduk pakai helmet open face. Sebabnya silap diri sendiri juga. Helmet jatuh, dia punya tepi ni patah. Mungkin jatuh belah tepi je aku. Tapi tak mengapa lah kan. Masa beza pakai helmet jet open face dengan
full face ni bunyi dia beza. Tapi je grup perasan lah berapa bulan dua ni memang duk macam banyak jerbu lah kat kereta ni. Orang duk bakar sawah pun. Maybe. Macam mana pengguna-pengguna SRK? Boleh komen macam mana keadaan motor sekarang, puas hati ke tak? Kepada yang masih lagi tertanya-tanya ataupun berfikir-fikir nak pakai SRK 450 ke 250, tapi aku tak ada lesen B-Full lagi, cikgu nak habaq siap-siap. Beza 5,000 tu, motor ni dengan motor tu dia beza langit bumi. Dia punya beza memang beza dia langit bumi. Nombor 1 hampa dapat apa tu, fork adjustable. Nombor 2 chassis dia leng. Nombor 3 dapat enjin yang lebih berkuasa, 76 horsepower. Top speed dia pun dah leng. Apa lagi? Lepas tu hampa dapat double disc brake. Brake dia lebih sedap. Saiz tayar yang lebih besar. Monoshock belakang pun dah leng. Pendek kata banyak benda yang leng dah dekat apa tu 250 versus 450. So inilah kita test. Bahaya orang buat betul. Cikgu tak tahu bila dia nak pop and bang. Kadang-kadang tu terkejut bang. Silap orang keliling pun terkejut. Okey, berbalik kepada tajuk 250 versus 450 tadi ya. Cikgu kata go for it. Ambil 450, upgrade lesen ke B-Full, boleh upgrade lesen L sekarang ni kan. Tak rugi bang. Sebab beza harga dia tu sangatlah negligible. Dah lalang nak hutang kan. Okey, setakat ni riding ergonomics untuk bila dah turun fork. Cikgu turun dalam 1.5 inci. Macam mana? Sakit tangan ke tak? Agresif sangat ke tak? Jawapannya tidak. Tidak sama sekali. Cikgu rasa normal saja. Sebab yang berubahnya turun ke bawah, bukannya kedudukan handlebar. Pada yang masih lagi berfikir-fikir nak pakai 250 atau 450, cikgu cakap go for
450 lah. Tapi kalau dah rasa hati nak ambil 250, biarlah kata nak santai. Tapi cikgu boleh habang satu benda lah, ramai yang akan menyesal. Itu saja. Macam mana comparison dengan ZX4RR? First thing first, harga lah. Harga tu memang dah tak boleh nak justify dah. Tapi dari segi rupa, cikgu rasa ZX4RR lawa lagi lah. Lawa banyak lah kalau banding. Dari segi performance, mungkin SRK ni kurang sikit sebab dia tak ada RAM air tu. Mungkin kurang dalam 8 horsepower waktu peak RPM. Yang pada tu sama. Tapi motor ni dia menang dekat value for money. Kalau hampa kisah sangat boleh quick shifter pasang, quick shifter settle, benda dah boleh pasang. Cuma dia ada quick shifter untuk up sajalah, tak ada untuk down. Itu je lah beza dia. Lain pada tu apa tengok lah motor ni. Cikgu boleh maintain bawa sebelah tangan 15, 16. Nice lah kan. Maknanya motor ni dia memang stable at high speed. Okay, satu lagi tip, mungkin untuk orang yang badan dia ringan-ringan boleh lower fork. Sebab bila kita buat macam tu, berat badan kita pergi ke depan, so ada lebih weight dah. Untuk next project, cikgu akan pasang damper. Cikgu nak try pasang siri juga. Damper tu harga dia dalam 200 lebih. Tapi lah, dia ada tapi lah. Disebabkan harga dia tu 200 lebih, mungkin dia punya kualiti dia pun 200 lebih lah. Tak macam brand-brand yang branded kat luar sana. Mungkin dia tak boleh handle pun Tesla. Tapi beza pakai full face dengan open face dia buat laju 16 ni rasa macam alah. Okey, layak bunyi ya.
hampir dihimpit lori. Okay guys, selesai kita punya ride pergi kerja hari ni. Cuaca pun berjerebu, view tak apa nak, cantik lah hari ni kan. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh follow, like, share, subscribe CMV Cikgu Motovlog. Jangan lupa follow, support. Kita dah nak menuju ke 20,000. Sikit lagi nak sampai ke 18,000, lepas tu 19,000, lepas tu 20,000. Terima kasih pada semua yang support cikgu sama ni, bantu grow channel cikgu. Daripada cikgu pakai motor kapcai, skuter, sampailah ke motor yang besar ni. Mana tahu ada rezeki kita akan pakai motor yang lagi besar, kita tak tahu kan. Helmet cikgu pakai hari ni LS2 Storm 3 dengan jaket daripada Rabbit and Wheels. So kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Safe ride semua.